So macam biasa ada Alip, mesti ada sesuatu. Alright, jom kita follow. Alright, rasanya macam jadilah kan kita nak berpindah kat sini, tapi itulah dia. Kedai dia kat sini, kalau korang nak terus datang boleh, nanti kita makan bersila kat sini. Alright. So kedai dia agak luas juga. So nanti mungkin kita akan buat renovate sikit. Okey, mungkin kat sini kita akan letak kaunter kan. Dekat sini nanti kita boleh letak meja lah. Mungkin lebih sikit lah meja, senang untuk customer datang nak makan. Lepas tu kat sini mungkin juga kita akan buat bar lah. Bar tu maksudnya tempat buat air lah kan. Jadi kita akan buat tender bar kat sini. Lepas tu nanti kita akan buat dekat dapur. Dan kat sini penting lah, kita akan ada satu, orang kata batu bata. Batu bata yang ada tulis kita punya logo, dan boleh juga korang untuk datang untuk tangkap gambar, boleh hashtag semua kan. Dan sini kita punya dapur, nanti kita akan masuk lah exhaust fan semua. Nanti Alip akan update daripada semasa ke masa untuk korang tengok sendiri. Dan terima kasih jugalah semenjak Alip bagi tahu yang kita akan berpindah ni, ramai yang support. Terima kasih sangat Alip ucapkan kepada korang yang support kita orang. Dan Alhamdulillah Tuhan pun mudahkan urusan kita, dan kita akan buat yang terbaik untuk bagi korang rasa suasana Johan Seafood yang terbaru. So memang korang kena datang untuk rasa sendiri macam mana dia punya vibe. Okay, InsyaAllah Alip akan ambil satu persatu, kita akan tunjuk kat korang sebab korang support. Okay, so dekat luar ni pun mungkin kita akan buat jugalah meja-meja kan. Bergantung nanti kita tengok macam mana pihak bandaraya lah. So kalau kata boleh kat situ kita boleh sewa, kita sewa ke. Kat tepi ni mungkin kita akan buat meja style-style coffee ke, relax-relax, chill-chill. Macam ni ada. Dan penting itulah masjid dia tu lah. So siapa yang tak tahu masjid tu, pergi Google, korang tangkap gambar, bagi tahu ChatGPT je lah kat mana. Alright. So thank you, terima kasih Ali ucapkan. Assalamualaikum.